rezeki nak bagi cukup, baca surah yang tak ada huruf kaf. Nabi sebut laisa fihinna kafun wa fihinna kafin. Baca 3 huruf yang tak ada huruf kaf. Nabi kata dalam tiga surah ni tak ada huruf kaf. Siapa baca 3 surah ni kafin, cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah apa? Wal asri, li ila fi Quraisy, dengan qul a'udzu birabbil falaq. Wal asri, li ila fi Quraisy, dengan qul a'udzu birabbil falaq. Baca ni sehari semalam sekali ya, serba sekali, insya-Allah cukup biiznillah. Bahasa kita orang Pening, orang Kedah ni sengkek. Kalau siapa-siapa baca surah ni dia tak tempuh dah sengkek, cukup insya-Allah. Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatu kalau kita nak kemurahan rezeki.